Adakah korang pernah bertanya-tanya kenapa harga tiba-tiba naik atau turun tanpa sebab yang jelas? Korang buka chart, korang nampak pergerakan yang liar dan SL korang kena macam tu je. Yang lagi peritnya, dah kena SL, lepas tu dia gerak ikut apa yang korang jangkakan. Korang akan rasa marah dan kecewa. Itu bukan kebetulan. Ini kerana pasaran trading bukan hanya tentang technical analysis, tapi juga tentang sesuatu lebih besar, fundamental analysis. Hai guys, selamat datang ke Sweet Academy dan nama saya Syam. Hari ni saya nak share 5 perkara yang penting dalam fundamental analysis yang wajib korang fahami. Fundamental adalah kunci utama memahami kenapa market bergerak. Ia bukan sekadar chart dan indikator, tapi ia tentang realiti ekonomi dunia. Apa yang termasuk dalam fundamental ni? Ekonomi sesebuah negara, polisi bank pusat, inflasi dan kadar faedah, permintaan dan penawaran untuk mata wang. Jadi, jika korang masih trade tanpa memahami fundamental, korang sebenarnya trade dalam keadaan buta. Kita mulakan dengan perkara yang paling penting, iaitu bank pusat. Setiap negara ada bank pusat dan bank pusat inilah yang menentukan kadar faedah dan menentukan kuat atau lemah mata wang tersebut. Kenapa kadar faedah ni penting? Jika kadar faedah naik, mata wang akan menguat. Jika kadar faedah menurun, mata wang akan melemah. Bayangkan, korang tengah trade Euro USD, tiba-tiba Federal Reserve umumkan kenaikan kadar faedah. Apa yang akan terjadi? USD menguat, maknanya Euro USD akan junam dan korang mungkin rugi besar kalau tak bersedia. Seterusnya, kita ada data ekonomi. Inilah yang sering menyebabkan market fly atau junam dalam sekelip mata. 3 data ekonomi utama yang wajib korang pantau. NFP mengukur pekerjaan di Amerika. Jika kuat, USD menguat. GDP, ukuran kekuatan ekonomi. Jika tinggi, mata wang menguat. CPI, jika inflasi tinggi, bank pusat akan naikkan kadar faedah menyebabkan mata wang menguat. Jadi, jangan sesekali trade time news tanpa faham berita-berita ini. Ramai trader tak sedar, politik dunia dan krisis global juga menggerakkan market dengan cara yang kita tak jangka. Bagaimana geopolitik beri kesan kepada trading? Peperangan, contohnya perang Ukraine-Rusia menyebabkan emas menguat kerana pelabur mencari aset selamat. Ketegangan perdagangan, jika China-Amerika berperang dagang, mata wang seperti AUD dan NZD boleh jatuh. Krisis tenaga, jika harga minyak naik mendadak, mata wang Kanada boleh menguat. Kadang-kadang market tak bergerak berdasarkan data ekonomi semata-mata, tapi berdasarkan sentimen trader seluruh dunia. Apa itu risk on dan risk off? Risk on, pelabur yakin mereka beli aset berisiko tinggi seperti stok, AUD, NZD atau kripto. Risk off, pelabur takut mereka cari aset selamat seperti USD dan gold. Kalau korang hanya fokus pada forex tanpa melihat pasaran lain, korang sebenarnya hanya melihat separuh daripada gambar sebenar. Jadi, sekarang korang tahu kenapa market bergerak dan korang tak lagi bertanya-tanya kenapa harga tiba-tiba naik atau jatuh. Mulai hari ini, pastikan korang gabungkan fundamental dengan technical, sebab inilah kunci sebenar kejayaan dalam trading. By the way, join kelas saya secara percuma. Saya akan guide korang step by step untuk swing trade. Klik link dekat bawah sekarang. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.